cakap Toyota Camry ni kereta orang-orang tua. Kereta orang-orang kaya. Tapi Mek Issa pelik. Kalau ini betul kereta-kereta orang tua, kereta-kereta orang kaya, Mek Issa, macam yang Mek Issa tahu, kereta orang tua, kereta orang-orang kaya kan diorang selalu jaga kereta. Selalu hantar car wash, selalu pergi itu, selalu pergi ini. Tapi kenapa kereta ni boleh ada lipas Korang tengok ni. Kereta tu boleh ada lipas dalam kereta. Macam mana ni? Korang tengok pula kat bahagian belakang. Macam mana boleh ada lipas dalam kereta ni Korang, inilah hasil dia bila korang tak jaga kereta. Bila korang selalu makan dalam kereta, inilah hasil dia. So yang mana nak basuh masalah lipas dalam kereta, yang nak bersihkan kereta, yang nak wangikan kereta time raya, korang boleh guna Easy for basuh lipas dalam kereta. Nampak? Ada bawaan Apple tau. So korang boleh tekan dekat beg kuning. Sebab Mek Issa dah letak dekat beg kuning. Jangan ambil satu, ambil dua, ambil tiga, lebih jimat, lebih baloi. Okay? Apa-apa pun, Easy for basuh lipas memang haram.